Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Jajak Authority ya. Ramai orang kata Bandar Seri Coastville ini kawasannya selesa dan sesuai untuk duduk Tapi pada hari ini saya nak tengok sendiri, betul ke apa yang orang cakap ni? Dengan itu, jom mari kita lihat realiti sebenar di Bandar Seri Coastville ini. Memang nampak teratur dan saya lihat ada sebuah bangunan yang sedang disiapkan seperti sebuah mall yang besar untuk dibuka di kawasan ini. Kita tak tahu mall apa tetapi di sepanjang jalan ni saya tertarik dengan sebuah kedai kalau kita tengok ni nasi lemak Abang Sudu kedai ni menarik perhatian saya kerana saya pernah dengar nama kedai ni dan lain kali kita akan singgah untuk kita makan di kedai nasi lemak Abang Sudu ni seperti yang tuan-tuan tengok keadaan di sini tersusun dan nampak baiklah setakat ini tidak ada apa-apa yang merosakkan imej sebuah bandar baru seperti ini Bandar Seri Coastville. Okey, jadi bagaimana pandangan anda tentang Bandar Seri Coastville ini? Adakah ia benar-benar kawasan ideal atau masih banyak yang perlu dibaiki? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Jajak Authority untuk lebih banyak dokumentari realiti tempatan. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.